Salam santun pembuka pantun, disambut talun berirama anggun. Jika salah silap mohon ampun, kekal akrab ikatan rumpun. Kiri kanan, kiri kanan. Kiri kanan, ya. Nama berlatih kan. Siku tajam kan siku tu. Siku tu tajam gitu. Baru nampak bentuk. Good. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Good. Lagi. Yes. Sampai kurangkan. Dalam suratan terbit insan dalam insan. Hati dengan hati matilah budi, hilanglah seri, tercela suci, pulangkanlah kembali. Lama ni kamu tengok kan kat luar macam ni permainan macam ni kan, bentuk macam ni kan. Kamu tengok macam, buat-buat ke apa ke? Aku rasa sendiri. Kata bicara, kenal diri, kenal pencinta. Ada banyak guna tu. Salah satu, pertama sekali kita kenal apa itu rasa gelombang, apa itu rasa tenaga. Kalau kita duduk pada peringkat apa ni, perlindungan, maksudnya bukan kata perlindungan, tetapi dikatakan benteng tu, di sini letak dia. Macam mana nak fast gitu. Tapi bila kita pegang pada latihan otak, ada membantu tak? Macam mana kita pegang pada tenaga, dia membantu tidak latihan? Yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa pengakhiran. Kenapa jadi gini? Kenapa ini semua adalah latihan? Latihan untuk dapatkan apa lebih tepat rasa, dapat latihan bagaimana nak membesarkan tenaga, kan? Macam mana kita nak gunakan tenaga tu lebih besar, kan? Bila kita fast macam tu, dia akan tambah otot kita akan naik, kan? Jadi otot tu lagi membesar, bagus kat situ. Lepas tu teknik makin kemas, serangan.